Bila kereta dah lebih dari 4 tahun ke 10 tahun, korang try Easy pembasmi lipas ni. Korang boleh tengok. Kereta ni hampir 5 tahun lebih. Tak buat pembasmi lipas lah. Tapi, sekali dia buat pembasmi lipas, korang boleh tengok apa hasil yang ada dalam kereta ni. Korang boleh tengok Ini bahagian sini, depan ini penuh lipas tau. Ini semua lipas. Okey, korang boleh tengok bahagian belakang pula. Oh Allah, hai. Result yang tak dijangka, memang orang kata akan jadi benda ni. Hampir ada 50 ekor lipas dekat dalam satu kereta. Korang boleh tengok sendiri lah. Ya Allah, hai. Owner ni tak tahulah makan ke tinggalkan makanan dalam kereta tu. Tapi memang bersepah lah. Memang bersepah. Nampak ni, masih hidup lagi. Anak-anak lipasnya masih hidup. Korang boleh tengok masih hidup lagi Gerak-gerak lagi. Ya Allah, hai. Jadi kalau korang nak dapatkan Easy pembasmi lipas ni, korang boleh teruskan kat Baik Kuning. Cara guna sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. Korang start enjin kereta, hidupkan aircon full volume lower, goncangkan tip Easy ni, tekan saja button auto lock ni. Lagi satu yang paling bestnya tengah Easy ni, dia ada bau apple flavor. Nak dapatkan, tekan Baik Kuning. Jangan ambil satu, ambil dua, ambil tiga, lebih jimat, lebih baloi. Nak raya tanpa lipas, tekan Baik Kuning sekarang.